Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku adalah Zaf. Dalam video kali ini aku rasa mungkin akan panjang sikit. Kita akan belajar vibe coding. Aku akan explain apa itu vibe coding, dan video ini target audience dia adalah mereka yang langsung tak pernah tulis kod lah. Kalau ada pengalaman mungkin akan membantu, tapi itu bukan prerequisite dia lah. Korang boleh follow through this video. Aku akan guide lah apa yang korang perlu ada. Dan requirement yang at least korang kena ada adalah komputer dan juga internet lah. Dan kalau korang ada AI korang, contoh macam aku pakai Gemini ataupun Cloud ke, memang akan membantu. Dan seperti yang maklum, vibe coding ni memang akan pakai AI lah. Jadi aku suggest korang dapatkan salah satu AI. Dapat yang budget pun tak apa. So dalam video ni aku guna Gemini, kejap lagi aku akan tunjuk. Dan satu lagi, korang kena ada cursor. Dan video ni, target dia pada penghujung video ni, apa yang korang akan dapat adalah cara nak buat korang punya basic CMS dan juga basic landing page lah. So dua ni sangat penting untuk, satu untuk korang belajar. Satu lagi, sepanjang video ni aku suggest untuk korang ikut sekali lah. Kalau ada stuck mana-mana, disclaimer memang akan ada stuck. Boleh DM aku ataupun paling best sekali boleh tanya AI lah on the spot. Jadi tak perlu tunggu aku bangun ke tidur ke. Boleh terus tanya AI on the spot dan dia akan guide kau lah. Jadi tak apa membuang masa dulu, aku akan tunjuk aku punya screen kejap lagi. Dan kita akan tengok apa yang korang perlu install at least. Dan aku akan pakai dua. Satu Google Gemini. Gemini ni memang bagus lah. Ada banyak lagi AI. Kalau kita nak bincang kelebihan dan kekurangan, memang takkan habis perbincangan. Tapi kita just nak start seawal yang mungkin lah. So ini layout dia, aku pakai Pro. Korang boleh pakai ChatGPT ataupun Cloud ke, pakai je apa-apa. Sebab by the end of it, kita nak tengok result dia secepat yang mungkin lah kalau boleh. Dan satu lagi, memandangkan kita nak vibe coding, aku suggest untuk korang guna cursor. So cursor ni memang well known dalam software engineering world, sebab aku pun software engineer, memang pakai cursor dalam day to day activity lah, termasuk dalam kerja. Dan memang agak seram sikit kalau korang nak mula, tapi jangan risau, cursor ni sekarang makin lama makin dia update, lebih friendly untuk korang cubalah, terutama untuk orang yang tak ada background vibe code, tak ada background software dan sebagainya, memang sangat friendly lah untuk korang. Tekan je button download. Dan kalau korang belum ada account cursor lagi ataupun ni fresh korang, memang ada berita baik, sebab bila korang register je, korang akan terus dapat korang punya free trial lah. Tak silap aku dalam 7 hari ke 14 hari. Jadi maksimiskan masa ini untuk korang buat lah. Dan bagusnya video aku ni tak rasa terlampau panjang sangat, sebab by the end of the video korang dah boleh dapat sesuatu lah. So kita akan guna cursor. Dan first kali apa yang kita nak buat, konsep aku tak ada terlampau detail sangat. Sebab kalau aku terlampau layout sangat aku punya apa yang aku nak, defeat the purpose of this video lah. So randomly aku pilih nak buat satu sistem perpustakaan. Jadi orang boleh key in data buku ataupun boleh upload gambar buku dan juga apa-apa tu lah. Ada satu lagi tool yang aku rasa aku akan pakai, tapi kita akan go through yang basic dulu, then halfway korang akan nampak lah. So tool tu nama dia Supabase, nanti kita akan tengok lah. Jadi bila korang nampak korang punya editor ni ataupun AI prompt ni, benda pertama adalah brainstorm dulu dengan AI apa korang nak. Contoh kalau korang ada business ke apa ke, benda pertama jangan terus nak buat code ke apa ke, jangan. Korang brainstorm dulu dengan AI untuk susun cantik-cantik apa yang korang nak buat. Tujuan dia adalah untuk menjimatkan duit, sebab vibe coding ni makan banyak sangat duit, especially dekat token tu. Jadi bila kita dah terlampau consume dengan kita punya adrenaline kita, dengan rush dia, oh nampak benda cantik, kita akan invest duit. Jadi kita nak cuba cara berjimat lah, sebab aku tahu ada audience yang memang nak jimatkan duit ataupun memang tight on budget, termasuk aku lah. Jadi kita akan cuba cara ni untuk explore idea kita. Jadi konsep macam aku beritahu tadi adalah sistem perpustakaan. So I want to build a library CMS system with landing page. Help me build. So ini adalah basic prompt dia. Dan tak perlu
tahu pun apa benda konsep-konsep dia, tapi inilah, aku tak ada custom rule ke apa except for ADHD. Nanti mungkin korang akan nampak dia akan mention yang aku ada ADHD ke apa ke, tapi itu korang punya unik lah. Jadi sepanjang ni dia akan tunjuk outline dia apa yang korang kena buat. Jadi prompt pun basic, semua orang pun boleh try. Hey, I want to build something dengan landing page dengan CMS. So dia akan bagi kau suggestion lah. Suggestion apa yang korang boleh buat. Dia akan bagi kau benda yang kau tak pernah dengar. Contoh, apa benda Next.js ni, kan? Apa benda semua-semua ni, UI library semua. So jangan risau. Dan dalam video ni kita akan go through lah setiap benda ni. Dan kita scroll down sikit, dia akan tunjuk okay, ada landing page pakai apa. So dia bagi korang apa komen yang korang kena ada lah. Contoh, kalau korang tak ada Node.js ni requirement, korang tanya AI ni, help me set up something, ataupun help me install something. Korang kena bagi tahu korang pakai komputer apa. Korang pakai MacBook, cakap dengan dia pakai MacBook. Sebab lain sistem, lain cara nak install dia lah. So ni semua basic outline, dia akan bagi korang code. Tapi kalau korang tak faham semua benda ni, memang akan confuse juga lah. Tapi jangan risau, sekejap lagi aku akan guide tanpa korang perlu tulis sangat kod lah. Mungkin ada basic 1, 2, 3 tapi tak terlampau banyak sangat kod korang kena explore. Dan dia beritahu satu lagi yang aku mention tadi. So ini adalah Supabase. Supabase ni database untuk korang punya sistem lah. Kalau tak ada database, nanti macam mana korang nak simpan maklumat buku ataupun apa-apa data yang korang nak. So semua ni just basic outline yang dia dah bagi tahu. Dan okay, ni aku punya custom rule lah. Custom rule aku mention aku ada ADHD. So kalau korang ada custom rule, mungkin akan affect cara korang punya outline lah. Tapi ini untuk aku ada ADHD, jadi dia akan bagi tahu jangan terlampau spend banyak sangat masa dan straight to the point lah. Dan tanpa buang masa lagi, aku harap korang dah install juga cursor. Dah install cursor, korang akan dapat satu benda yang nampak macam ni lah. So, kalau korang fresh install, dia akan bagi tahulah onboarding, apa nak set up, apa semua. Just follow through sahaja. By the end of it, kita nak start simple terus. So, okay, katalah korang dah nampak AI ni punya prompt tadi. Alamak, banyak sangat lah. Bagi tahu dia, korang nak start step by step. Step by step. Please, what command do I need to run? Ataupun kalau korang belum install something ataupun nampak error ataupun ada masalah, nanti bagi tahu, copy paste je letak dalam ni. Dia akan bagi tahu apa yang korang perlu buat lah. Macam aku dah ada basic requirement ni, jadi aku boleh straight to the point. Jadi jimat masa korang jugalah, sebab aku bukan pakai komputer fresh. So dia akan bagi tahu aku step yang pertama, apa yang aku perlu install ke ataupun at least run. Jadi dia akan bagi aku Next.js punya command. So Next.js ni framework ataupun satu, memang nama framework lah, yang orang biasa pakai untuk vibe coding. Ada banyak lagi kat luar sana, tapi kebanyakan AI dah memang familiar dengan Next.js ni lah. So dia bagi aku command ni. Korang akan nampak je dalam bentuk yang macam ini. Tak kira pakai AI apa, dia akan bagi tunjuk command macam ni. Jadi konsep yang aku nak ajar ataupun mindset yang aku nak ajar korang adalah, bila korang go through, nampakkan banyak sangat teks ni, korang perlu perhatikan komen ini sendiri. Yang lain ni kalau korang nak belajar, terpulang. Ataupun kalau korang nak custom comment, make it concise ke ataupun lebih shorten, itu terpulang. Tapi untuk vibe coding, korang kena fokus dekat komen-komen ni macam ni lah. So dia bagi aku hint macam ni, import alias apa semua. Kita try dulu. Ada masalah tak ada masalah, kita tak tahu. Jadi dalam komputer korang, aku sarankan sangat untuk korang ada satu folder khas untuk buat projek korang lah. Macam aku biasa letak dalam folder projek. Aku akan buat satu lagi folder nama belajar. So dalam folder ni tak ada apa lagi. Korang boleh pakai user interface korang, right click nak create folder ke, terpulang. Tapi yang penting korang kena pakai CLI ni lah. Macam biasa, kalau confused, tanya AI apa step yang korang perlu buat lah. Jadi ni sebenarnya kita nak set up. Dan kita nak quickly nampak kita punya quick win. So dalam vibe coding korang kena dapat quick win lah.
ada je contoh pakai Lovable ke apa ke, tapi korang tak terlampau terasa sangat itu produk korang. Kelebihan pakai cursor ni adalah kod tu memang korang punya sendiri dan ada dalam sistem korang, dan korang memang bermula sekali dengan kod itu sendirilah. Bukannya dah siap cantik baru nak download, nanti korang confuse. So kita start daripada direct basic terus lah. So aku akan paste komen tadi, dia akan bagi macam ni lah. So ini direct daripada komen yang kita dapat tadi, dan aku akan run. By the end of this step, nanti dia akan create satu folder. Dalam folder tu memang korang punya project, memang kod memang korang punya, bukan orang lain punya kod lah, memang korang punya. So ini just tekan enter je. Create compiler, kalau korang tak tahu just tekan no, tekan apa yang default dia bagi, aku tekan enter, tak perlu tahu detail. Dia akan ambil masa sikit. Lepas dah habis ni, kita akan buka lah. So ikut step ni sebenarnya korang dah boleh buka the folder korang. Jadi kita pergi dekat kita punya cursor tadi, click on open project. So dekat dalam open project ni, kita boleh pilih apa folder yang kita buat tadi lah. Okay, berbalik kepada kita punya project tadi lah. Korang just open folder nama korang punya sistem tu sendiri. So macam aku punya nama my-library, kita akan buka. Dan ini, mungkin ini yang korang akan nampak lah dalam korang punya cursor. Akan nampak kosong dan ada satu prompt kat tengah ni. Jadi fokus kita adalah dekat prompt ni. Kalau kau pergi dekat atas ni, ada satu button untuk korang maximize ini prompt lah. Jadi kalau aku tekan dekat sini, maximize chat size ni, dia akan bagi ini. Jadi kalau korang dah terbiasa dengan Lovable ataupun Bolt ke apa-apa AI, apa nama, generator kat luar sana, mungkin korang dah terbiasa inilah. Even kalau kita tengok dekat kita punya Gemini tadi pun, structure lebih kurang sama. Korang tak perlu risau kod, just fokus dekat prompting saja. So sekarang kita dah ada prompt ni, kita tak perlu risau dulu lah. Kita tunggu komen ni siap. Bila dah siap nanti, kita dah boleh run. Alright, so sekarang kita punya project sudah pun install. Dia akan beritahu sukses macam lah, ini sukses, maksudnya dia dah install apa yang perlu. Dan kita boleh buka terus dekat kita punya folder ni. Satu lagi aku nak ajak adalah, kalau korang pergi dekat sini, korang kena tanya AI ni macam mana korang nak run. So bila dah ada kod ni, dia dah set up bla 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 apa semua, macam mana kita nak tengok quick win je. So bila vibe coding, korang kena cepat-cepat dapatkan visual. Bila korang tak dapat visual ni, nanti korang sendu, tak tahu nak buat apa, ataupun macam malas nak vibe code. Jadi kita tengok dekat sini, kalau confused lah, what's the command to run. Sebenarnya kat atas tu dah bagi tahu, tapi untuk korang ni, aku tanya directly apa yang korang kena run lah dalam cursor tu nanti. So thinking ni agak lambat. Kalau korang nak cepat, korang boleh pilih fast ke apa ke. Macam begitu, korang just run npm run dev, dan juga di mana korang boleh buka ni lah. So most of the time korang akan spend masa dalam cursor, especially dengan update cursor yang baru ni. Lagi menarik untuk korang invest banyak lagi masa dalam cursor itu sendirilah. Jadi sebelum aku start apa-apa, aku nak korang tengok satu lagi komponen penting dalam cursor. So tadi kita dah bincang tentang prompt window ni kan, ataupun input dia sendiri. Ini korang akan spend banyak masa satu lagi lah. Satu lagi adalah dekat terminal ataupun CLI itu sendiri. Jadi ada beberapa komen yang kita perlu run dekat sini. Kita akan run dalam CLI tersebut ataupun terminal tersebut lah. Jadi kalau korang tak tahu mana nak start, pergi dekat view ni. Dekat view dan akan nampak terminal. So dia dah bagi shortcut dia, control backtick. Jadi kau tekan je ni, dia akan buka something kat sini lah. Ni kalau confuse mana benda ni, kau just tekan je maximize ni. Dekat sini ada button maximize. Tekan je button ni, dia akan kasih besar lah.
Jadi bila vibe coding ini roughly layout korang lah. Dekat kiri adalah korang punya prompting window. Dekat belah kanan adalah korang punya terminal. So tadi dia dah bagi komen, kalau kita tengok balik tadi, kau boleh tekan copy ni, npm run dev. Buat benda yang sama juga dekat sini. Dan kalau korang tekan link, dia akan tunjuk korang lah apa korang nak tekan. Dekat sini kau tekan open in cursor browser, dia akan buka dalam cursor itu sendiri. Dan that's it. So ini kau tekan je button ni, dia just nampak confused kan. Kau tekan button ni untuk hide benda ni lah. Jadi kalau kita buka dekat kita punya sini pun akan nampak benda yang sama. Macam ini korang punya basic website. Tak ada apa lagi, tak ada detail lagi, tak ada, memang literally basic lah. So untuk pertanyaan ataupun generic question, soalan-soalan yang umum ataupun yalah yang basic, korang boleh tanya dekat Gemini ni lah ataupun AI korang. How to run, how to start server, how to do this and how to do that, korang tanya dalam Gemini. Tak perlu ada expert pun sebelah kau. Expert ni dah ada dalam komputer korang sendirilah. Jadi practice banyak yang boleh untuk amalkan AI dalam day to day experience korang. Dan habit yang sangat penting lah. Jadi kita tak terlampau depend dengan expert untuk bantu kita ataupun apa. At least untuk yang basic ni kita dah boleh mula sendiri. So aku akan tunjuk korang lah. So ni soalan-soalan generik macam aku tanya tadi, apa komen nak run bla bla bla, korang boleh tanya dalam ni. Dan most of our time, kebanyakan masa kita akan spend dalam kita punya cursor ni lah. Dan sekarang ni kita nak buat apa? Sebelum kita terlampau invest masa ataupun terlampau gayat sangat dengan cursor ni, aku nak korang plan dulu dengan AI tadi. Cursor pun AI, tapi AI maksud aku macam Gemini lah. Ini AI yang akan bantu korang brainstorm ataupun discuss dengan korang apa nak buat dan sebagainya lah. So korang boleh tanya, let me give a prompt to share with cursor. I want to build the landing page basic MVP. Keyword dekat sini basic dan MVP. Kalau korang tak ada keyword ni, dia akan buat satu full project untuk korang. Korang akan habis duit dekat token korang. Dan in the end, kemungkinan korang tak akan nampak pun result dia. Dia terlampau lama sangat, akan jadi boring. Jadi kita nak start dengan basic MVP dulu. Projek kita tadi library kan. Aku nak namakan dia sebagai buku lah. Project name is called. Letak je lah nama apa-apa korang nak. Nama tak penting. Yang penting korang dapat quick win dia lah. Project name is called Bukugo. Just the landing page. Keep it simple. So, dalam cursor tadi kita tak buat apa lagi pun. Kita just run project, that's it. Sekarang ni masa kita akan lebih spend dekat planning dulu. Kita akan tengok benda ni betul ke ataupun sebab di AI, dia dah tahu apa je nak buat. Jadi kita serah kat dia. Jangan kita nak absorb sendiri seorang-seorang, tak perlu. Kita dah ada teman dari AI, kita kerjasama dengan dia. Kalau tak tahu, tanya. Jadi sekarang ni dia dah bagi satu format. Kalau korang tak faham, jangan risau. Ini kita panggil markdown lah. Markdown ni nanti korang akan tengok dalam cursor. So ini yang kita nak. Kita panggil ni sebagai dia punya outline ataupun dia punya guide untuk cursor. Korang bagi ni. Tak ada option untuk copy pula. So aku just copy semua ni. Terpulang kepada korang, korang nak copy macam mana. Lecehnya. Ni biasa ada button copy kat atas ni, tapi tak apa. So bila dah ada benda ni, kita pakai copy ni, pergi dekat cursor tadi. Dan dekat cursor ni, jangan terus start dengan agent. Kalau korang tengok dekat sini ada satu button, dia panggil agent. Kalau buka dekat sini, dia ada
Ada beberapa lah, ada agent, ada plan, ada debug, sebagainya. So kita start dengan plan dulu. Aku klik dekat sini dan aku paste benda ni. Kat atas ni letaklah help me build this project. Lepas tu korang boleh asingkan section ni dengan dash ke ataupun tak emoji ke tu pulang. So plan mode ni akan, tadi Gemini dah tolong plan untuk korang. Ini kita plan kali kedua dengan cursor. Sebab cursor ni nampak korang punya project. Contoh, kalau aku buka ni confusing sikit, aku tekan command B ataupun korang boleh pergi dekat sini, dia akan ni lah, primary sidebar dekat appearance, primary sidebar. So kalau aku tekan command B, dia akan buka benda ni dan kita boleh tengok ini semua file-file coding. Kelebihan bila pakai cursor ni, dia tahu projek korang. Bila dia tahu projek korang, dia tahu nak suggest apa. Jadi tak adalah projek ini kata macam ni, tapi AI ni kata macam ni pula. Jadi ada berasingan pendapat dekat situ. Jadi aku akan tutup balik, tekan command B. Kita nampak minimal je. Dan aku boleh tutup ni jugalah. So kalau nak buka tadi, tekan control backtick. Okay. So boleh tekan control backtick balik untuk tutup. Sekarang ni aku tekan enter je. Dia tak akan run coding ke apa dulu. Dia akan bagi satu lagi plan baru untuk apa yang cursor ni nak buat sendiri. So sekarang ingat, kita ni nak buat landing page. Dalam landing page ni basic saja, kita tak nak terlampau rumit lah. Sebab kita nak quick win. Jadi kalau korang nampak, ini adalah markdown. Dekat atas ni ada nama ni .md. .md ni adalah markdown file lah. Dia just satu macam bentuk Notion ataupun txt file saja, tak ada apa sangat lah. Jadi kalau kita scroll dekat bawah ni, kita akan nampak apa yang dia akan buat lah. Dia akan install Lucet React, dia akan install something, dia akan buat something. Korang tak perlu tahu detail je untuk starting lah. Tapi makin lama makin korang akan faham lah apa sebenarnya yang dia tengah buat. Jadi bila korang rasa macam okey, kalau yang berpengalaman tahu okey benda ni okey lah, aku just tekan build je. Untuk build, ini satu lagi advantage lah. Kalau korang perasan tadi aku pakai auto. Jadi kalau untuk jimat pakai auto lah. Tapi contoh, benda ni aku nak run sekali lagi, aku tekan dekat atas ni tadi. Contoh aku klik dekat sini, dia akan berpatah balik dekat version tersebut. Jadi instead of aku tekan auto, aku akan pilih satu model yang sangat bagus lah. Untuk ni aku suggest untuk pakai Sonnet 4.5 Thinking ataupun apa-apa model yang lagi bagus daripada auto. Auto ni akan pakai yang cikai-cikai pun dia akan bagi dekat kau. So untuk planning sahaja, aku suggest untuk pakai model yang bagus sebab dia akan buat layout yang betul-betul untuk korang lah. Once dah ada ni, AI yang budget pun akan ikut arahan yang bijak ni punya AI. Jadi aku pakai Sonnet 4.5 Thinking ataupun 4.5 biasa pun cukup. Aku akan plan sekali lagi. Jadi yang ni aku boleh tutup. Untuk tutup aku tekan je button X dekat sini, dia akan tutup lah. Jadi kita berbalik dekat sini. Tak ada code apa lagi, tak ada touch apa lagi, just basic outline dulu. Okay, so sekarang kita dah ada kita punya guideline. Ini semua guideline dia lah. Nama dia buku go landing page, lepas tu apa yang dia akan buat kita akan nampak dekat to do. Tapi yang ni dia tak bagi to do pun tak apa, kita akan just terus tekan dekat sini, tekan auto balik dan baru kita akan build lah. Jadi kita tak tahu kenapa dia tak detect. Dekat sini ada to do, tapi kita klik dekat sini build. So bila build ni baru dia akan start sentuh korang punya code. Kira korang dah ada expert untuk bantu korang, korang just pantau result dia sahaja. Bahasa kasar dia lah. Jadi dekat sini kalau dia macam stuck ke apa ke, sebenarnya ada benda yang korang perlu tekan. So dekat sini korang tekan run dan dia akan proceed lah. Ini sebenarnya untuk protect sistem korang daripada AI pandai-pandai buat benda yang tak patut lah. AI ni kadang ada tak betul dia, sebab tu kita kena pantau komen-komen yang dibagilah. Macam ni tak apa. So korang boleh nampak dekat sini.
dia dah mula modify file tersebut. Bila dia dah modify file tersebut, kita boleh pantau lah. Contoh, dekat sini kalau aku tekan review, dia akan tunjuk perbezaan apa yang sebelum dan selepas. Tapi ini terlampau tinggi sangat. Aku just tutup apa yang tak perlu dan kita pergi dekat landing page itu sendiri. Simple. Nak kata cantik tu tak, tapi korang dapat something. Dan even kalau aku pergi dekat website pun, mudah sangat kan. Dalam beberapa minit tadi, kalau korang exclude aku punya introduction dan sebagainya, step je ini saja. Cuma macam mana kita nak konsisten, dan satu lagi broker biasanya adalah budget lah. Macam mana kita nak jimat token korang. Sebab kalau kita dah terlampau high sangat excited dengan benda ni, biasa duit sekejap je lesap lah. Jadi kita dah ada benda ni, landing page cukup. Kita tak nak tambah apa-apa lagi, cukup setakat ini. Kalau korang nak extra detail boleh suruh AI, tapi keep in mind budget korang. Sebab dia tak akan bagi tahu berapa yang korang dah spend unless korang pergi dekat setting dia lah. So itu aku takkan tunjuk, pergi dekat korang Cursor punya dashboard dekat website, dia akan tunjuk berapa token korang dah pakai. Jadi untuk token, sekarang ni kita dah explain kepada token lah. Aku asyik mention jimat. Token ni ada banyak jenis. Macam composer ni dia laju, concise. Budget dia tak silap aku tak dah terlampau tinggi macam model-model yang lain. Kalau korang nampak gambar otak ni ataupun gambar brain ni, kalau boleh elak pakai kecuali yang betul-betul kompleks. Contoh ada bug yang korang dah try banyak kali tapi tak settle, boleh pakai ini. Ataupun korang baru nak start project ataupun baru nak start feature-feature baru, boleh pakai ini. Ada banyak lah. Aku boleh suggest antara yang top untuk coding, Sonnet sekian-sekian 4.5 ke, ataupun ada lagi model-model lain. Kalau nak jimat, korang boleh pakai GLM. GLM ni pun jimat. Tapi sekarang aku nampak macam thinking, aku pun tak pastilah. Kalau untuk yang kreatif punya layout, contoh yang kita try. Aku nak try dekat Gemini. Kat sini tak ada. Kalau tak ada model yang korang nak, contoh aku nak mention Gemini kan, tapi tak ada. Bila kau tekan dekat sini tadi, silap. Dekat sini ada button untuk tambah model. Jadi tak nampak Alright, so aku dah sorok muka aku. Sorry. So sekarang ni kat bawah ni ada Sonnet 4.5. Pergi dekat bawah ni ada option untuk add model. Add model ni just enable, disable je lah. Dia tak ada apa sangat. Jadi kita pergi dekat sini. Dan kita pergi dekat sini cari Gemini. So sekarang ni model yang baru yang kreatif pandai buat website adalah Gemini 3 Pro. Kita boleh pakai ni. Especially untuk starting cukup. Lepas tu detail contoh macam nak tukar color button ke ataupun nak tukar warna-warna tu, pakailah AI yang cikai-cikai yang bajet-bajet lah. Sekarang aku dah enable dekat sini. Pergi dekat landing page ni balik. So aku search balik dekat sini. Masing dah aku punya icon ni semak pula kan. So sekarang ni korang boleh nampak apa yang perlu belajar. Pergi dekat sini, kita cari satu, kita panggil Gemini. Dan prompt yang kita nak bagi adalah, kita nak biarkan dia design. Kita nak biarkan dia design the landing page to be modern, suitable of the theme of library or book library collection CMS and landing page. Kita cubalah. So ini aku pun first try untuk dalam Cursor. Jadi kita run, biarkan dia run, dia akan redesign landing page ni. So sekarang ni aku nak korang perhatikan dekat sini. Sangat basic.
dan cukup untuk kickstart korang punya projek. So sekarang ni, okay, aku dah letak muka aku balik. Aku nak sementara dia tengah sibuk buat benda ni, kita bincang-bincang dulu lah. Bila pakai AI, ada AI yang memang strong suit dia untuk coding. Ada yang strong suit untuk programming. Ataupun coding tadi lah. Ataupun satu lagi strong suit untuk design. Jadi hint aku nak bagi, kalau korang nak landing page yang cantik, aku suggest korang pakai Gemini lah. Kalau tengok pun dah macam, lagi nampak modern lah. Tapi sebenarnya template ni agak generic. Kalau korang pergi website mana-mana pun nampak macam lebih kurang dia punya design je ni. Ni contoh lah. Jadi kalau korang tengok tadi sangat-sangat basic ni, kalau korang scroll dekat atas ni, korang tengok dia ada glass effect kat sini. Kira nice juga. Jadi kalau kita pergi full website ni, refresh, okay dah cukup lah refresh. Dia bagi korang macam ni. Bab copywriting, untuk copywriting ke apa semua, korang tak perlu risau sangat lah. So copywriting, deploy dulu benda ni, korang buat dulu. Nanti bila dah siap, baru korang letak detail yang lebih detail lagi lah untuk copywriting. Contoh apa, fakta-fakta yang tak betul ke, suruh je remove ke apa, itu kemudian. Sekarang ni korang nak quick win. Tapi pada aku, kalau dia dah start deploy macam ni, kira cantik juga. Dah cukup sesuai untuk aku. Proceed dengan seterusnya. So sekarang landing page settle. Berapa minit je kita dapat buat landing page terus settle. So benda ni memang mudah, terutama bila dah ada AI lah. Dan satu lagi, bila AI dah buatkan korang punya projek, korang kena save state ni. Lagi banyak korang buat, lagi banyak benda yang akan kucak-kacir lah. Jadi kita pergi dekat Gemini tadi. Contohlah aku tak tahu apa benda, macam mana nak save. Macam main game lah, main game korang kena save. Pergi save dekat sini, pergi save dekat sana. Jadi kalau apa-apa jadi, contoh karakter korang mati ke apa ke dalam game tu, korang boleh patah balik dekat save, tempat korang save tadi lah. So konsep yang kita pakai ni adalah Git, Git. Help me with Git, how to save or commit. Dia akan ajar kau cara nak set up Git lah. So ini tak perlu go through detail, cukup untuk korang tahu cara untuk save state, itu saja. So first kali korang kena run git add all. Contoh kalau korang komen ni, ada masalah lah, dia ada benda merapu bagilah, kau bagi ni dekat AI. Kemungkinan besar korang belum ada Git lagi dalam komputer korang. Especially untuk yang tak pernah coding, biasanya memang tak ada ni lah benda ni dalam komputer korang. Jadi kau tanya je AI how to set up Git. So aku takkan tunjuk, itu jimat masa lah, korang boleh cuba nanti. Tapi komen ni dah bagi dah. Git add all, lepas tu git commit. Dua ni je. Push ni nanti abaikan. Dua komen tu je korang kena tahu lah. Jadi contoh ni dekat kita punya cursor tadi, tekan control backtick. Jadi sekarang ni benda ni tengah run. Kalau korang stop, server korang akan stop. Contoh kalau aku nak stop, aku klik dekat-dekat yalah dalam window ni, aku tekan Ctrl C, dia akan stop. Jadi kalau kita pergi dekat website ni tadi, dia akan tak run lah, sebab benda dah stop, server dah stop. Jadi itu konsep untuk korang lah. Ini kita panggil server, dia akan serve korang punya website. Jadi nak serve balik pun mudah je. Pergi dekat cursor tadi, npm run dev, tekan enter. Jadi sekarang ni kita dah kacau sikit. Alamak, benda ni tengah pakai kita punya window. Macam mana kita nak run komen baru? Jadi dalam cursor ada satu lagi button untuk korang tambah. Tekan dia button tambah ni, dia akan tambah satu lagi terminal untuk korang lah. Jadi yang tadi ni ada dekat sini. Korang boleh pergi dekat sini, ada tekan, ada website korang. Jadi kalau aku refresh balik, okay, je dah auto refresh. Senang. Jadi dekat sini kita nak tambah satu lagi, git add all. Jadi nak tahu apa beza dia, kita pergi dekat git status lah. Git status ni tunjuk, okay, saya dah edit sekian-sekian, sekarang ni saya nak buat apa. So dia tunjuk apa file yang dia dah sentuh lah. Kalau korang pakai comment ke ataupun control, korang boleh klik dekat sini, klik dekat file itu sendiri, dia akan tunjuk apa file tu dah ubah. Macam ni mungkin agak confusing lah, tapi kalau korang nak tahu lagi detail, nak belajar dan sebagainya, inilah step dia.
Ini file-file yang diubah. So aku akan tutup lah nak elak confuse. Dan komen seterusnya dia bagi tadi git commit. Git commit ni pun mudah. Korang nak save file tu sebagai apa? Apa nama file tu? Apa nama save tersebut? Copy je ni. Tak dekat sini lah. Ataupun korang nak ubah nama pun boleh. Letak je apa komen lah. Ada standard je. Tapi untuk vibe coding, untuk baru nak mula-mula, nak suam-suam kuku, letak je apa nama yang korang rasa sesuai lah. Basic landing page complete. Contoh, tekan enter. So sekarang kalau aku tekan git status, tak ada apa. Kira korang dah save lah. Kalau korang nak tengok history ataupun list korang punya save tadi tu, ataupun git history kita panggil, kan git log ataupun tulis git log, dia akan tunjuk apa yang korang buat tadi lah. Basic landing page complete. So ini basic sedikit lah pasal git. Penting git ni, contoh kalau AI tadi buat benda yang korang tak suka sebenarnya, alamak pandai-pandai dia buat ni buat itu, jadi cara nak selamatkan korang adalah git lah. So dalam video ni kita dah belajar kepentingan ada git. Jadi dalam vibe coding ni, kalau korang dah terlampau lama, bayangkan korang dah 2-3 hari tulis kod, tiba-tiba korang tak save, benda tu hilang macam tu je. Jadi kita tak nak benda tu ada lah. So mungkin advance nanti aku ajar lah. Mungkin aku akan ajar cara nak set up git, cara nak guna GitHub dan sebagainya. Tapi untuk pemula, untuk starting ini sebenarnya dah bagus dah. Jadi kita pergi dekat sini balik. So sekarang kita dah ada landing page. Alhamdulillah kita dah ada landing page. Nak tunjuk dekat kawan nanti macam mana. So sekarang ni kalau biasa kalau korang share ni lah, contoh aku copy ni aku bagi dekat wife aku ke, dia tak akan nampak benda ni. Sebab benda ni dalam komputer korang sahaja. Jadi bila nampak dalam komputer korang, macam mana korang nak deploy? Istilah je kita panggil deploy. Bila deploy ni satu dunia boleh tengok website korang. Contoh website aku lah. Macam mana kalau aku deploy ni, aku boleh nampak, kau pun boleh nampak. Jadi itu yang kita nak target by the end of it lah. Kita akan tengok apa platform yang boleh bantu kita. Jadi sekarang kita dah ada benda ni, korang nak main-main ke apa ke, terpulang. Jadi sekarang next step kita nak set up CMS. So CMS ni akan renyah sedikit. Tapi kalau korang go through dan start dengan basic MVP, kira dah mudah lah. Contoh aku pergi dekat sini, Gemini dulu. Perfect. Landing page complete. Now I need quick win for, ayat dia quick win lah. Quick win for CMS MVP. Give me instruction to prompt to cursor. Jadi instead of pakai fast, pakai thinking. Ingat, setiap kali korang nak plan sesuatu ataupun nak mulakan sesuatu, sangat-sangat penting untuk guna thinking. Itu je exception ataupun ada bug lah. Exception yang allow korang untuk guna heavy punya AI usage. So aku tekan enter. Dalam berapa saat nanti dia akan bagilah. So kena ingat tu untuk guna AI yang thinking ataupun AI yang lebih berat lagi untuk bantu korang kickstart. So jangan pakai ni setiap hari, setiap button kau tekan spam enter, tapi tengok rupanya korang pakai AI yang mahal. Lepas tu tak tahu token dah habis. Bila token habis nanti stuck lah. Situ yang korang akan mula spend duit, pump duit dalam cursor. Dia untung, kita rugi. So dia bagi tahu, this is critical moment where many project style lah, backend setup. So sekarang ni istilah kita panggil front end dan backend. So backend ni di mana kita akan handle simpan data, macam mana kita nak authenticate user tu. Awak boleh access, yang awak tak boleh access. Macam mana benda tu manage adalah the backend. So backend ni orang takkan nampak. Tujuannya adalah untuk security. Satu lagi kurang lebih ada banyak control lah dalam backend. So sekarang ni konsep yang kita panggil ni adalah sebagai mock. Jadi korang nampak quick win korang tanpa perlu detail yang makan masa, I don't know, dalam 10 minit, 20 minit just untuk AI tu siapkan, hujung-hujung kau tak boleh run dan korang akan confuse apa nak buat. Jadi keep it simple, very simple. Klik dengan mock dulu. So dia, ni aku mention tadi lah. So ni button copy ni, aku tak tahu tadi kenapa tak ada, tapi korang boleh start dengan sini lah. Mention sini do not connect to database yet. So aku akan explain apa itu database lah dalam masa yang
sekejap lagi. Yang lain abaikan. Kalau kau nak baca, nak faham boleh. Tapi penting macam aku mention, instruction yang dalam macam ni lah. So sekarang kita pergi dekat cursor balik. Jangan pakai Gemini 3. Gemini ni untuk design. Kejap. Aku rasa boleh. Sebab kita nak CMS yang cantik. Dan kita sini aku sorok muka aku dululah. Alright. So nampak sikit kat bawah ni. So sekarang aku nak pilih, kalau korang ingat lah, kita nak pilih apa? Kita nak pilih plan mode. Bila pergi dekat plan mode ni, klik enter. AI kita boleh pakai Gemini 3 Pro. It's okay untuk pakai ni sebab kita nak harap ni cantik lah SMS ni. Kita tekan enter. Jadi kalau aku git status sekarang, tak ada apa perubahan file. Kiranya kita tak ada apa-apa pun yang berubah dalam file kita. Masih lagi fresh. AI pun baru nak buat file kalau korang tengok dekat sini. Dan aku rasa mungkin okey, mungkin tak okey, kita tak tahu. Dah ada plan mode ni, pergi dekat composer ataupun auto. Kalau ada bajet lagi pakai kat composer lah, sebab kita nak cepat. Dan aku tekan dekat build. So kalau aku pergi kat sini, aku boleh pilih antara dua lah. Satu dekat sini composer, ataupun dekat sebelah build ni ada satu lagi button untuk pilih. So aku pergi dekat sini, aku pilih composer. Tak pasti apa dua ni lah. Tekan build dia. Kalau korang perasan dekat sini, dia akan lagi cepat lah. Zoom zap dia akan siap. Compare dengan AI lain, aku tak tahu apa magic dia orang buat. Tapi kalau aku nak biasa quick win ataupun benda yang cepat mudah, aku pakai ini, composer. Dengan syarat korang dah plan tadi lah. Dengan syarat korang dah plan awal-awal dengan AI yang betul, baru korang start dengan guna composer ataupun AI budget macam ni. So sekarang kita tak tahu apa benda ni. Okay, dah siap. Dekat mana aku nak tengok? Korang boleh teka ataupun kita boleh pilih cari yang lagi selamat untuk tanya AI. Kita tanya dia guna auto. Where can I browse this? Ataupun korang boleh tengok hint dekat sini. Biasa dia ada mention dekat sini lah, admin. Tapi kalau tak ada, korang boleh tanya dekat AI or open this. Ini aku boleh tutup. Korang boleh right click dekat sini, close others. Jadi tak semak kepala. Yang ni pun kita boleh tutup jugalah. Tak penting sekarang. So sekarang ni layan je lah dulu apa yang dia nak. Kalau aku dah tahulah apa nak pergi dekat mana apa semua. So sekarang ni dia tunjuk dekat sini. Dan aku boleh klik dekat sini. Open in cursor. Aku suggest remember my choice. Open in cursor browser lah. Sekarang bila kita tengok macam ni, dah ada CMS. Memang sangat mudah. So sekarang ni belum betul-betul server lagi. Kita belum ada database. Database ni contoh kalau aku buat perubahan dalam website ni. Adakah setiap kali aku restart server ataupun aku refresh dan sebagainya, adakah data tu akan maintain dalam aku punya server? Di situ kita perlukan database lah. So database nanti kita akan explore. Sekarang ni kita nak literally quick win untuk kita dapatkan motivasi untuk teruskan lagi. So dalam vibe coding ni, nombor satu kena ada quick win, cepat. Dalam masa sama juga, korang kena fikir pasal token. Dan seterusnya mungkin aku akan mention pasal security lah. So itu nanti. So sekarang kita go through lah. Kalau kita tekan macam alamak, tak ada tekan apa lah. Dashboard, books, borrower, settings. Tapi kita try tengok dekat git tadi, dekat kita punya perubahan file. Kalau kita tengok git status, jadi begitu app admin ada berubah lah. Contoh kalau aku tekan command B ataupun view tadi dekat appearance ni, primary sidebar ni, korang boleh tekan dekat situ. Dekat app admin ada satu file baru, nama page.tsx. Dan aku akan tutup ni balik lah. Sekarang ni baru ada books. Kita tak boleh tekan apa, tak boleh interact apa, semua tak boleh lagi. So sekarang kita nak suruh dia provide satu lagi dashboard page lah. So yang ni terpulang sebab kita nak quick win saja, simple.
Tekan dekat Composer cukup. Update the sidebar. So yang kiri ni kita panggil sidebar. Update the sidebar navigation to support dashboard and create a new dashboard page. Kau suruh je AI buat ni dulu, tak perlu nak ada setup kompleks lagi lah. So once dah ada setup ni, kita boleh tengok nanti dia akan buat satu sangat laju. Sekarang ni kalau kita tengok dia akan kompleks. Apa benda ni, kenapa ada dua? So abaikan dulu. Biasa AI dia akan validate serba sedikit lah lepas dia dah tolong kau buat ni, dia akan buat sedikit basic validation. Tapi kadang ada masa dia akan bagi kau benda merapu. Jadi itu terpulang pada mata kita untuk tangkap lah. Kalau yang berpengalaman tahu nak buat apa. Jadi kalau korang ada masalah ke apa ke, boleh DM aku ataupun tanya AI apa yang rasa macam tak kena tahu apa soalan nak tanya sebenarnya. Jadi dalam video ni aku harap korang tahulah sedikit apa nak tanya dekat AI lah. Sekarang kalau pergi dekat books, dia akan go through. Let me close this. So prompt aku pakai tadi, update sidebar ni prompt dia tadi lah. Update sidebar navigation to support dashboard and create a new page for dashboard. So bila kita main dekat sini ada. Okay, cantik. Sekarang ni semua data yang mock, kita panggil MOCK ataupun data yang palsu sajalah. Untuk dapatkan quick win ataupun kalau korang nak, contoh korang nak dapat duit ke apa ke, nak promote ini, potensi untuk klien korang lagi tinggi lah kalau korang tunjuk ada demo macam ni. Walaupun mock, benda buat berapa jamnya, kita tak expect ada complete system. Boleh buat, tapi untuk pemula ini dah kira basic lah. Berapa banyak buku kau ada? Apa yang buku ada dalam database kau, dalam perpustakaan kau, ataupun berapa banyak yang kau dah pinjam, berapa banyak borrower lah. Semua data ni data fake lah, tapi tak apa. Nanti kita akan go through cara nak set up database. Okay, sebelum tu kita recap dulu. Apa korang dah belajar? Korang dah belajar guna AI dan juga mindset. Mindset ni sangat penting lah. Kalau korang tak buat projek ni pun tak apa. Aku nak ajar korang benda paling penting adalah mindset dengan AI ni. Amalkan AI sebanyak yang boleh dalam hari-hari korang. Kalau ada benda tak tahu, cubalah tanya AI dulu ke, especially technical lah. Aku tak sejarah untuk soalan agama ke apa ke, tapi kalau untuk technical macam ni, korang boleh tanya AI. Brainstorm dengan dia, cari cara yang jimat token dan juga quick win ataupun kita panggil mock lah. Mock ke, quick win ke, MVP ke, terpulang. Korang nampak ni baru korang bersemangat. Jadi contohlah aku tak nak pandang lah dekat cursor ni. Contoh aku pergi dekat sini. Aku boleh highlight tak? Aku rasa boleh highlight kot. Kalau aku klik kat sini mungkin tak ada apa. So far tak ada apa lagi lah. Jadi aku kena pergi dekat sini. So tugasan seterusnya, macam ni kita nak tambah satu button dekat sini, manager login ni, pergi dekat dashboard. Jadi kita pergi dekat cursor tadi, aku akan suruh muka aku dulu. So sekarang ni kita akan pergi dekat prompt ni, kita akan suruh dia add me link di homepage to the dashboard admin page. Kalau korang tak tahu ayat apa nak pakai lah, sebut dia macam ni, cara kita nak link daripada satu page pada page yang lain. So sekarang ni dia dah update kat sini. Zup zap tahu-tahu dia dah siap. Dalam masa sama juga aku boleh pergi dekat, sama ada dekat sini lah, kat sini, main-main dekat browser ni ataupun dekat sini tadi. So aku boleh contoh dekat manager login. Cuma kalau korang perasan sekarang ni kita tak ada authentication. Bila tak ada authentication, orang awam pun boleh tengok. Kita nak secure. So nanti itu kemudian. Sekarang ni benda pun dalam komputer korang, kita tak perlu terlampau risau sangat lah. Siapa je nak tengok kecuali diri kita. So books boleh, dashboard boleh. So aku tak nak spend banyak masa dalam ni, aku nak spend banyak masa dalam cursor. Sebab satu yang menariknya adalah feature yang kalau kau perasan dekat awal tadi, button ni. Ini feature cursor yang baru.
dan sangat-sangat membantu kalau korang nak buat very precise update. Contohlah, kalau kau tahu kod sebenarnya benda ni mudah aje. Korang nak pergi mana tu semua dah mudah. Tapi kalau pakai ataupun korang baru bermula dengan vibe coding, korang tak tahu nak mula apa, inilah contoh-contoh aja. Kalau aku tekan dekat sini, dia akan tunjuk apa yang korang nak ubah. Contoh, aku nak remove recent activity ni. Boleh tak? Sebab ni pun feature baru, aku tak pasti lagi berapa tepat ni. Jadi aku highlight dekat sini. Kalau korang perasan, dekat sini dia akan mention div. Contohlah aku buang semua tadi kan. Aku buang semua dan aku pilih untuk select satu single ni. Dia akan klik. Dan dia akan update dekat bawah ni. Dia akan bagi tahu detail. Oh, bagus. Ni pun aku baru tahu. Dia bagi tahu detail apa dia punya attribute dia, styling dia dan sebagainya. So sekarang ni korang tak perlu tahu detail. Contoh aku nak buang recent activity ni. Kindly remove recent activity section in homepage. Contoh lah. Sebab mungkin korang tak minat ke apa ke. Just highlight dia mana yang korang nak dengan button yang ajaib ni. Dia akan tunjuk kat korang. Ada error sikit, abaikan. So tak lama nanti dia akan fix. Okay, sekejap je. Dalam comment ni pun sebenarnya ada. Benda ni bukanlah baru. Benda ni bukan baru. Contoh kalau aku tekan Command Shift I dekat Mac, aku tekan Command Shift I. Aku boleh tunjuk nak mobile view ke. Aku boleh klik element. Lagi canggih kalau korang pergi dekat website ataupun browser contoh macam ni lah. Akan tunjuk semua. Tak kira apa browser kau pakai, dia akan tunjuk lah. Ini semua advanced punya stuff. Tapi nak beritahu benda ni ada option lah untuk korang. Kalau korang nak go to detail, nak tengok ada masalah ke apa ke, kita boleh tengok dekat sini. Tapi aku tak cover dekat sini. Ini basic, ingat ini basic saja. Cukup korang try ataupun main-main dengan cursor ni lah. Satu aku harap dia tambah adalah, aku rasa boleh kot. Contoh kalau aku tekan ni, ada option tak untuk mobile view? Kalau ada mobile view pun cantik, mungkin ada ataupun aku tak perasan ke apalah. Sebawah ni adalah lebih detail sebenarnya, lebih detail. Kalau korang tak nak edit dekat kod, dekat sini pun bagus juga. Contoh, aku nak ubah color dekat sini. Aku boleh klik sini, aku ambil apa color yang nak. Boleh preview lagi. Tapi aku tak nak lah, boleh aku cancel. Okay, aku boleh cancel juga. Aku boleh text center, boleh text kiri. Dia ibarat macam komen dengan Figma. Mungkin taklah sehebat Figma, tapi untuk vibe coder yang tak tahu nak coding dan sebagainya, untuk berikan rasa minat nak coding, ini sebenarnya apa yang ada dalam otak programmer lah. Bila aku tengok kod ni, aku tahu ini aku yang kena ubah, macam mana, dekat mana, very exact location aku tahu mana nak ubah. So itu antara feature dengan cursor ni tadi. So aku akan pilih dekat sini lah. Dia tak beritahu apa edit, so aku akan undo je lah. So sekarang kita dah ada landing page, kita dah ada books. Kalau korang nak tahu apa lagi yang kurang, tekan dia button ni, boleh interact. Alamak, ada masalah ni, ada masalah itu. Jadi jangan takut, korang boleh tekan back je kalau nampak macam button tadi. So remove semua ni. Aku nak suggest kat dia, now give me the borrows and settings page 2. Dia akan quickly buat satu page yang simple ni dengan mock data juga. Again, benda ni banyak mock data lah, banyak benda-benda yang alamak, benda cikai-cikai pun biasa pun ada jugalah. Tapi itu tak perlu risau lah. Sekarang ni kita dah ada benda ni. By the end of this, korang boleh klik dekat sini. Aku harap dia akan update ni lah. Sebab AI ni dia bijak. Kadang kalau kau tak suruh dia, dia akan tak buat. Dia takkan buat benda tu sebab dia nak token kau. So okay, yang ni bagus. Yang ni sangat bagus. Sebab aku boleh tekan dekat sini. Dia tolong update ni sekali. Mungkin dia belajar daripada kita punya pattern. Sebab tadi kita suruh update sini, dia pun belajar daripada situ lah. Okay. Satu lagi bab AI ni, jangan takut untuk start fresh. Contoh,
kau dah invest banyak masa dengan AI ni. Oh, dengan AI ni kau dah spend 2-3 hari. Jangan takut untuk restart. Jangan takut untuk interact dengan AI baru. Kalau korang takut sangat, ingat yang kita dah ada Git tadi. So Git tadi tu dah bantu kita. Satu lagi, AI ni dia dah boleh baca projek. Untuk kickstart mungkin setakat apa yang perlulah. Jadi korang kena very precise dengan AI yang baru untuk tahu apa yang korang nak update. Okay, contoh kalau kita nak mula chat baru dengan AI supaya kita tak takut, tekan dia dekat sini. Aku rasa aku tak ingat dekat mana specific button je, dekat sini kot. Okay, so dekat atas ni ada button untuk new chat. Jangan takut untuk new chat. Tekan di sini, boom. Alamak, hilang apa benda apa semua, tak payah risau. Benda ni semua AI kan pandai baca. Jadi dia bukan limited macam kita, otak kita, alamak kalau terlupa hilang ke, tak ada. Dia boleh baca lah. So sekarang kita dah ada new chat. Kita punya projek ni pun masih berjalan. Dan macam biasa, setiap kali korang buat perubahan, kalau kita tengok git status tadi dekat bawah ni, dekat git status ada beberapa file berubah lah. Aku git add all, git commit, message je, cmh space mock. That's it. Dan kalau kita tengok dekat log tadi, kita boleh nampak kita punya save yang sebelum ni dan juga page mock ni lah. So sekarang kita dah ada benda ni, jadi kita boleh, kau boleh tekan Q kalau alamak macam mana nak exit ni, mana button ni, kau tekan Q dekat dalam keyboard korang, dia akan exit preview tadi lah. So sekarang aku akan tutup ni. Jadi benda kompleks yang seterusnya adalah cara nak set up database. Database ni antara topik yang ramai lari, database dan juga API. API mungkin nantilah, tapi sekarang ni aku rasa database sangat perlu. Sebab sekarang ni semua ni nampak fake. Kita tahu benda ni nampak fake. Borrower apa benda ni kan, ini bukan Malaysia punya data. Setting pun alamak apa benda semua ni kan. So kita nak fokus dekat dashboard, books dengan borrowers. So before kita implement database, kita kena ada satu lagi benda, ataupun dua lah, cara nak view dan juga edit benda ni. So kita boleh create record. Untuk create record kita panggil inilah button add new borrower, ataupun dekat books ni kita boleh add new book. So ini akan create record. Read ni adalah ni, ini adalah reading, ataupun kita panggil baca data itu sendiri. So kalau aku klik detail, boleh klik detail? Tak boleh. So for the book page, let me create the view page for the book. Istilah kita panggilnya adalah CRUD lah. Mana aku nak tulis ni? Alamak, ni nampak tak cantik. Jadi macam mana kita nak buat precise ni? Before aku go through lah, aku macam kurang berkenan sikit. Contoh lah, aku klik dekat sini, aku boleh tengok ada tak placeholder. Nama dia placeholder. Kalau ada placeholder mungkin aku terlepas. 9 height, color, solid. Aku tak nampak placeholder punya color. Dekat CSS ni adalah, kalau aku pergi dekat bawah dekat place PE, oh dia tak tunjuk. Maksudnya dia tak ubah benda tu. So sekarang ni dekat sini aku akan highlight. Contohlah bahasa pasar. When I type in, the text is there but unreadable. Pakailah bahasa mudah, bahasa pasar pun boleh. Jadi dia akan, hopefully akan ubah ni kepada satu design yang betul-betul cantik lah, yang ngam untuk ni. Sebenarnya dia tahu benda ni, tapi sebab dia nak cepat, dia just abaikan benda ni. Sekarang ni, contoh kalau kita, aku rasa dah siap. Jadi bila aku klik, contoh macam tadi kita nampak warna grey, sekarang ni dah lagi cantik. So aku tak nak go through detail
go through detail sangat. So nanti korang explore sendiri. Yang penting kita nak set up benda ni. So aku mention tadi CRUD kan. Korang boleh create, read, update dan delete. So read kita dah ada. Kita boleh nampak benda ni. Untuk create, kita ada button ni. Update dan delete macam mana? Kalau korang pergi mana-mana website ke apa, ataupun kalau pernah ada pengalaman CMS, mesti boleh update, mesti boleh delete. So kita nak prompt AI ni dengan plan mode. Plan mode kita pakai Sonnet 4.5 thinking. So aku akan sorok muka aku kejap untuk kita start ni lah. So pakai plan mode dan juga pakai Sonnet 4.5 yang ada gambar otak ni. Sonnet 4.5 yang ada gambar otak. So sekarang ni kita dah mula plan yang feature yang seterusnya. So feature ni kita panggil I need a new feature to support CRUD in the books listing page. So benda ni kita panggil sebenarnya listing page. Okay, dalam istilah je lah. Dan kita tak tahu, contoh macam AI kan, aku tak ada pengalaman dengan coding apa semua, kita just bagi prompt macam ni. So dia akan plan untuk korang. Dan daripada plan ni kita akan proceed dengan yang seterusnya. Okay. Kalau korang tengok dekat sini, ni antara feature yang baru-baru ni juga dengan cursor. So where should the books data be stored? Dia akan bagi macam ni, real database with API, contoh pun client side state only. Korang boleh klik sini ataupun aku rasa aku boleh cuba kat sini kot, just mock only for now. Jadi apa dia akan buat? Dia akan selesaikan sini pandai-pandai dia untuk pastikan benda ni mock saja. Jadi tak adalah nak connect database ataupun confuse ke apa ke. Kita pakai mock saja dulu. Aku buang ni lah. So sekarang yang akan bagi tu plan dia. Adakah korang faham benda ni? Mungkin korang tak akan faham, ataupun highly chance untuk yang new joiner yang baru nak bersuam-suam kuku dengan vibe coding mungkin tak akan faham lah apa benda ni, banyak sangat detail. Tapi korang kena tahu ini semua adalah mock saja. Nampak keyword macam mock ni okey lah, jalan lah. Dia pun dah tolong plan, kita pun dah specify mention just mock only for now. Kita akan tengok lagi. So sekarang pilih AI Composer. Sebab kalau pada perspektif aku sebagai software engineer, aku nampak benda ni sebenarnya plan mode. Dia dah bagi tahu detail yang even junior ataupun orang tak ada coding pun boleh cuba sebenarnya. Itu pentingnya plan mode ni, guna AI yang betul-betul once, dan korang boleh spam untuk yang benda lain pakai model-model lain ni lah. Auto ke ataupun composer yang lagi demand. So sekarang aku akan try dengan build guna composer sebab kita nampak betapa cepatnya composer tu tadi. Klik on build. So aku dah boleh tutup benda ni, aku tak nak tahu, aku fokus dekat sini je, simple. Bila je dah siap benda ni, expectation aku sebagai vibe coder ataupun sebagai programmer adalah aku boleh klik dekat sini, dekat add new book, aku akan nampak borang apa aku kena isi, something like that. Ataupun aku boleh klik dekat sini lah. Kalau aku tengok dekat sini macam ada something je tak implement. Maksudnya implementing crude functionality tapi tak ada apa. Contoh, aku boleh add new. Boleh aku boleh add new. Textbook SAF ISBN 123 status available. Aku akan nampak dekat sini. Tapi aku tak dapat tengok read ataupun update. Update is missing. Jadi korang mention dekat AI ni, read and update is missing. Ini aku maksudkan dengan AI ni kadang-kadang dia akan wonky. Jadi tugas kau sebagai web coder adalah cuba semua function yang dia bagi ni A to Z. Ada cara lah nak automate benda ni, tapi benda tu nanti mungkin aku akan kelas-kelas lain ke apalah. Video ni agak panjang juga. Dan kita boleh tengok dekat Git berapa banyak file yang dia dah berubah.
Dia ada buat sesuatu dekat sini. Contoh kalau aku klik dekat file, tak ada apa. Jadi bila aku klik dekat sini, tak ada apa. Jadi dekat sini kita perlukan kepakaran satu lagi lah. Ni aku baca balik, adakah betul apa yang dia buat ni? Sebab kalau aku tengok kod, aku faham kod, aku tengok ni ada kemungkinan betul. Adakah sebab aku terlampau zoom in? Okey, betul. Jadi bila aku terlampau zoom in, aku tak dapat nak klik di sini. Jadi korang kena make sure korang punya browser ni kalau boleh zoom out ataupun zoom in lah. Jadi zoom in, zoom out ni kita boleh nampak sikit macam ni. Jadi aku boleh klik dekat view. Dia akan buka modal. Okey, modal pun okey. Kalau aku tengok dekat URL, alamak, URL dia tak. Contoh kalau aku share ni, aku tengah tengok ni, aku nak share dekat kawan aku kan. Ni buku yang aku baca. Tapi bagi listing, kita tak nak. So keyword yang kita boleh pakai adalah please make it so that, aku tahu keyword ni tapi untuk korang yang tak tahu detail, when I share the link, it will open up the shared book as well. Kita tengok AI ni faham ke tak. Kalau aku faham, dalam konteks software engineering kita panggil ni sebagai query param lah. Sama ada dalam bentuk, contoh macam dalam bentuk buku nombor 1. Jadi dia jadi buku 1. Contoh. Ataupun book, itu buku 1. So kita nak tengok AI ni tahu tak apa benda yang dia nak buat dengan instruction aku tadi. So aku suspect mungkin dia tahu. Aku tengok dekat sini dia dah mula pakai keyword yang betul lah. Okay, jadi contoh dekat URL ni aku nampak books. Tak ada apa, dia tak ada URL, tak ada apa. Tak ada ID buku tersebut. Jadi bila aku klik dekat sini, korang boleh nampak ini yang aku maksudkan, book ID equal to 6. Contoh kalau aku share dekat sini tadi, aku copy, aku nak share dekat kawan aku, ini buku yang aku baca tadi atau buku yang aku perlu tambah, boleh tuan verify tak? Bila je tekan ni, automatically dia akan buka benda ni. Jadi dalam web coding ni korang kena tahu istilah navigation ni lah. Jadi bila korang nak buat web coding, navigation ni sangat penting. Satu lagi, bad user experience. Contoh kalau aku klik sini, aku patut boleh nampak buku tersebut. Tapi macam tak ada pun tak apalah, ini just basic je. Korang boleh cubalah try tanya AI apa yang korang nak tanya. Contoh keyword aku boleh bagi, can you help me to open the modal when I click this. When I click this, this tu apa? Jadi kita panggil ni sebagai row, ROW lah. Tanyalah. So aku, when I click the book in the row itself, I should be able to open the modal too, not just the I button. Okay, jadi korang nampak sini ada beberapa masalah dengan web coding, iaitu user experience itu sendiri. So sekarang, kalau kita pergi dekat comment tadi, kita boleh mention dengan kita punya personal assistant kita ni, rasa keep giving me bad user experience. What rules can I give? What rules can I give to cursor so it consider the user experience? So dalam software engineering kita panggil ini sebagai user UI ataupun UX. So kita bagi keyword. Keyword dia adalah polish UI UX over just raw functionality. Jadi, ini pelajaran yang seterusnya untuk cursor lah, ataupun extra tips lah kita boleh panggil. So dengan cursor ni dia akan literally bagi korang apa yang korang mintanya. Korang nak suruh ambil air, dia ambil air. Kalau korang suruh dia baca buku, dia baca buku. Sekarang ni benda ni masalah dengan consistency, ataupun kita nak bagi experience yang bagus untuk user kita lah. Kalau software engineer tahu dah apa nak buat. Tapi kalau macam korang tak tahu, inilah dia punya trick dia. So kita panggil ni sebagai UI UX. Dia dah bagi prompt cantik-cantik ni, mana nak letak. So aku copy benda ni, pergi dekat cursor tadi.
Tekan Command P. Aku rasa Command Shift P. Okay. Bila dia buka, korang nampak benda ni. Sekejap, aku tunjuklah. So, ni dalam cursor tadi kan. Tekan Command Shift P. Dia akan buka benda lah ni. Kita panggil ni Command Palette. Sebab kalau korang tak tahu contoh benda ni sebenarnya kena go through dekat sini. Ada button-button kau kena tekan. Tapi kalau tak tahu, kau tulis je rules. Dia akan tunjuk dekat sini. Yang antara rules ni aku selalu pakai lah. Aku selalu pakai. Tapi aku nak start dekat sini. New cursor rules. Tekan ni. Custom rule ni aku panggil sebagai UI UX. Enter. Dia nampak tak? Dekat sini dia akan bagi kau satu markdown. Bentuk lebih kurang macam markdown lah. MD. Tapi untuk cursor sahaja. Benda ni pun ada dalam korang punya file tadi lah. Jadi kalau korang share projek ni dengan kawan korang pun, dia pun boleh dapat benefit yang sama. Jadi taklah dekat kawan kau cursor je macam ni output dia, tapi dekat cursor kau lain pula output dia, tak nak. Kita nak konsisten. Jadi kita boleh share dekat sini. Dan satu lagi benefit yang kita boleh nampak adalah always apply. Jadi benda ni kena selalu apply bila je nak start something lah. Aku rasa kalau aku start new chat baru dia akan ni kot. Baru dia akan refresh balik. Tapi tak apa. Macam aku mention, kita jangan takut. Tekan je. Kita boleh cuba tanya dia. What are the rules that you're aware of? Ni cara kau nak verify lah. Dia boleh baca atau tak. Jadi dalam sini dia akan beritahu apa rules yang dia aware. Aku harap dia tahu dekat UI UX. Okay, cantik. Jadi dia tahu UI UX ni. Aku boleh tutup benda ni. Satu lagi bagus cursor ni lah. Aku boleh klik dekat sini. Dia akan buka file tersebut. Exactly file yang kita prompt tadi lah. So, sekarang benda ni dah ada. Buat je chat baru. Kau jangan takut. Buat je chat baru. Kalau korang rasa ada custom instruction yang korang rasa asyik-asyik pakai je, korang pakailah rules. Itulah tujuan dia. So, sekarang kita dah ada ni. Okay, cantik. Jadi kita nampak bila kita close button ni, ada beberapa masalah. Kita boleh tanya dia. When I close the view books. Ingat model kita ambil model yang murah lah. Auto ke. When I close the view books. Modal. So benda ni kita panggil modal. Satu card ni ataupun satu benda ni kita panggil modal lah. Ini semua ni kita panggil modal. It just update the route but not closing the modal. Kita try tanya dia, tengok dia boleh faham ke tak. So sebenarnya video ni panjang. Aku kalau boleh nak cuba compactkan. Tapi korang dalam video ni korang akan belajar cara nak set up betul-betul projek lah. Sebab kalau aku start daripada scratch pun ada masalah ni, korang start daripada scratch pun akan ada masalah ini jugalah. Jadi ingat balik apa yang aku ajar, mindset dengan AI. Kalau kau rasa ada benda tu kau repeat, maksudnya korang kena tanya korang punya personal assistant tadi tu. Personal assistant ni untuk buat satu cursor rules. Jadi standard setiap kali korang buat new chat ke ataupun ada instruction ke, dia akan update. Dalam coding aku nampak macam ada bad practice sikit lah, tapi kita abaikan. Books dah ada sini. Contoh aku refresh. Jadi sekarang ni 50-50. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Jadi ikut bergantung pada AI korang output apalah. Kalau kita try sini, dia macam pelik sikit tadi. Alamak macam ada flicker-flicker sikit. Macam tak polish sangat. Tapi aku rasa tak apa. Kalau aku tekan close, boleh lah. Untuk starting, cukup. Jangan nak over engineered sangat. Jangan nak terlalu complicated sangat. Sudah. Contohlah kalau aku nak edit 1984 ni jadi 1985. Contoh. Tekan update. Adakah dia akan update? Dia update. Cantik. Ataupun kalau aku delete, dia akan tanya, are you sure you want to delete? Kau tekan OK. Tapi sekarang ni tak cantik lah dia punya prompt tu. So sekarang ada cursor rules baru. Aku nak introduce dekat korang untuk guna shutCN. Now give me cursor rules to prioritize using shutCN library.
So ShardCN ni adalah satu pattern yang banyak software engineer yang dah lalui. Setiap kali buat projek ni, alamak, nak kena set up benda sama. Jadi ShardCN ni dia bagi satu korang template lah lebih kurang, ataupun library yang korang boleh customize later on. Jadi sekarang ni dah bagi ni, aku buat satu lagi Kerberos lah. So macam biasa, Command Shift P. Jadi yang Colas pakai tadi dah ada kat sini. Dia tunjuk recently used. So okay, tekan je enter. Aku tekan kat sini. ShardCN usage. So always apply true. Dan aku paste je semua benda yang aku dah dapat tadi lah. So kalau korang tak tahu projek korang dah set up ShardCN ke belum, kita boleh suggest je is the project using ShardCN, if not help to set up. Kita tanya dulu, dia dah set up belum ShardCN? Sementara di tengah ni, aku tunjuk sikit lah ShardCN. So ini adalah ShardCN. Dia bagi kau satu benda yang agak standard lah sebenarnya untuk korang pakai. So ni dah ada, kau boleh dark mode, light mode. Kira dah, benda dah orang dah selesaikan. Jadi kita jangan reinvent the wheel lah orang panggil. Okay. Sekarang ni, aku rasa ada masalah sikit. Kita tak pasti, kita try run dulu. Jadi kalau tak pasti, kita boleh tanya AI je, jangan risau. So selepas dia habis semua benda ni, kita refresh dulu. Sama ada kita kena refresh ataupun kita kena restart server lah. Aku pergi dekat sini balik. Tak silap aku kena restart server lah, aku just restart. Okay. Contoh tadi kalau ada error tu, korang boleh je copy error tersebut, letak je dekat sini. Jadi cara dia. Contoh kalau aku pergi dekat sini, contohlah ada error ke apa kan, aku highlight benda ni, aku copy, aku paste dekat sini, korang boleh nampak dia tunjuk, alamak, korang boleh nampak dia tunjuk benda ni. Jadi dia boleh faham apa yang korang tengah buat sekarang je lah. Jadi tak adalah kau nak nampak pelik ke apa, ataupun bazir ruang ke apa ke, semua benda ni dah ada lah. So sekarang ni dah ada komponen-komponen ni, ataupun now set up model to use ShardCN in the books page. Sebab tadi dia cuba cara dia sendiri untuk set up modal. Jadi sekarang ni kita run. So dalam ShardCN kita panggil sebagai dialog. Tapi panggil modal pun boleh, dialog pun boleh, pop up pun apa benda lah. Itu terpulang lah. So aku tekan yes. So bila dia dah set up basic requirement untuk ada ShardCN tu, sekarang ni kod-kod yang seterusnya dah tahu dah nak buat apa. Satu sebab kita dah ada cursor rules tadi lah. So moving forward dia dah tahu dah apa nak buat. Kalau korang perasan, styling je dah mula berubah. Jadi bila styling dah mula berubah, itu biasanya tanda yang dia dah mula guna ShardCN lah. Yang ni pun sebenarnya boleh guna ShardCN. Alright, so sekarang ni agak gelap sikit. Try ni kan, ni tinggal lah. So sekarang ni kita boleh try dekat sini. Nampak macam ada perubahan yang sangat jelas. Kalau korang tak suka warna hitam ni, sebenarnya ada cara nanti kita akan ubah lah. So kita akan ubah cara dia, itu kemudian. So sekarang ni komponen ni reusable komponen, sangat penting dalam coding. Jadi korang tak reinvent the wheel. Jadi yang kita dah belajar tadi, ShardCN ni, contoh ada benda korang nak tambah tapi korang tak tahu apa nama dia. Dekat sini lah dia punya keyword dia letak. Contoh, macam mana aku tahu benda ni namanya modal ataupun dialog? Aku sarankan korang go through dekat semua ni. Ini best way untuk korang belajar front end lah. Sebab ini yang satu dunia dah pakai, nama dia pun dah memang satu dunia tahulah. Mungkin ada nama-nama lain tapi sebenarnya konsep dia sama. Contohnya accordion. Kau boleh tekan dekat sini.
Kenapa nak reinvent the wheel? Alert dialog, continue. Alert, apa benda, avatar, apa benda. Semua ni dah ada dah. Macam aku, most of this aku dah tahu dah sebab memang software engineer. Tapi kalau korang tak tahu, inilah konsep-konsep dia. Sebab tu ada beberapa website nampak macam lebih kurang di style sebab dia pakai benda ni. Cuma je tak tweak pada lebih unik sikit styling lah, tapi tak kisah pun. So ada select, ada banyak lagi lah. Alright. So ini tentang Shard-CN. Kita dah go through. Ada banyak lagi benda kita kena pakai Shard-CN. Jadi bila kau dah belajar benda ni, korang tahu untuk projek korang kena set up ni awal-awal. Jadi kita tak go through this. Even kita dah terlewat pun sebenarnya tak apa. Contoh aku boleh suggest dekat Sonnet 4.5. Thinking most of the CMS is not using Shard-CN. Help me plan for a complete overhaul using Shard-CN. So kita panggil ni sebagai overhaul lah. Overhaul untuk ubah benda ni. Sebelum tu, kau nampak tak sebenarnya overhaul, kalau korang overhaul engine pun sebenarnya berat. Banyak benda yang akan rosak dan sebagainya kalau kita tak hati-hati. Jadi kita save game kita ni. Kalau kau tak tahu, just tekan up je dekat keyboard korang. Dia akan tunjuk apa yang korang dah run lah sebenarnya. Git commit tak ada apa nama, CMS setup. Sekarang kita dah save. Before this, kalau kita tak save akan ada masalah. Sekarang ni kita boleh suggest instead of agent, kita nak dia plan betul. Plan carefully and consider cascading effect. So keyword dekat sini cascading effect lah. Cascading effect ni contoh kalau aku update dekat sini. Tapi macam mana aku nak terang dia akan make sure benda yang depend, ni contohlah, contoh dia update dekat sini. Tapi benda yang depend dengan dia tak update pula. Contoh sidebar ni lupa nak update ke, ni tak update ke, dependency dia tu dia tak update. Jadi keyword dia consider cascading effect of this update in the CMS. Jadi kita plan. Jadi dia ada tanya soalan je. Kau boleh pilih nak safer ataupun incremental. Untuk starter aku suggest incremental lah. Mungkin kita patut mention tadi dalam tu. Boleh guna incremental. Sidebar, yes, guna Shard-CN. For table, guna Shard-CN juga. Kuasa continue. Sebab benda ni besar. Jadi korang boleh cuba nak, kita panggil ni refactoring dengan berfasa lah. Jadi berfasa ni lebih selamat sikit dan tak confuse dengan AI tu sendiri. Jadi kalau ada masalah, at least kita dah backup. Satu lagi kita dah ada fasa-fasa dia. Sekarang ni tengah kiok sikit sebab dia tengah update. Nak elak pening, aku buka sini je lah. Once dia dah habis setup ni, kita boleh tengok lah. So tadi diagram tu kita panggil mermaid diagram. Ini membantu kalau korang nak tunjuk ataupun nak present flow data ke ataupun flow apa-apa benda, kita boleh guna tu. So sekarang kita boleh tengok dekat sini. So dia dah bagi tahu dah apa Shard-CN komponen yang kena ada. So migration architecture dia, semua benda ni memang komplek. Macam aku bagi tahu, fasa. Dia akan tunjuk fasa-fasa dulu. Jadi sekarang dah set up, kita balik kepada composer yang sangat cepat ni. Dan kau boleh nampak juga dekat atas ni pun dia pakai composer. Ataupun kalau aku close, dia akan buka balik kat sini composer lah.
So Composer ni dah ada. Kan tekan enter untuk run install command tadi. Dia akan install apa yang perlu lah. Sebab shardcn ni dia tak install semua benda. Dia install apa yang kau perlu je. Sebab kalau kau install semua benda ni, berat juga dalam kau punya sistem nanti. So install apa yang perlu, AI akan bantu korang untuk install apa yang perlu lah. So dia dah start dengan phase ataupun fasa 1. Kita pergi dekat books, kita boleh tengok real time lah. Kalau dia dah update, ok cantik. Dia dah start update dah. Aku boleh tutup terminal ni. Aku boleh nampak beberapa perubahan, contoh macam ini semua table ni dah jadi input yang betul. Yang ni aku tak rasa dia dah ubah. Add new book tadi kita dah confirm lah. Kalau kita edit pun, ok masih lagi cantik. Aku tak rasa ni dah ubah. Dekat dashboard pun aku tak rasa dashboard dah ubah. Borrower, kita boleh tengok real time apa perubahan yang dia buat. Kalau aku pakai contoh lovable ataupun bold ke apa ke, korang kena tunggu tau. Korang kena tunggu benda tu siap biasanya, baru korang boleh nampak input. Tapi kelebihan bila kau pakai cursor ni, korang boleh nampak on the spot apa yang berubah. Kalau ada error dan sebagainya, ada masalah, dia akan tunjuk dekat kau. Jadi sekarang ni kita dah ada satu setup yang sangat canggih. Bajet aku tak rasa terlampau tinggi sangat. Contoh kalau kau tak ada bajet nak hire software engineer atau pembantu buat website korang, boleh guna cara ni lah. Guna cursor dan juga personal assistant untuk bantu korang. Macam aku pakai Gemini tadi lah. Jadi dia kata benda ni semua dah settle. Kita try go through juga. Dekat setting nampak macam betul. Borrower, books, dashboard. Jadi sekarang kita dah ada dekat sini lah. Aku nak tengok apa lagi yang dia belum buat. Adakah sidebar pun dia dah install? Aku rasa pun sudah. So ini just untuk guide through je lah. Kita tak perlu go through sangat pun. Jadi aku buka terminal aku balik. Aku add semua. Git add titik tu maksudnya letak semua file dalam kita punya pemerhatian. Ni kita panggil dekat stage lah. Ada istilah je, mungkin dalam advance nanti aku boleh ajar. Tapi kita nak git commit refactor to use shardcn. Alright, cantik. Banyak yang kita dah belajar dalam, aku tak tahu dah berapa jam dah ni. Ada lagi. So sekarang ni kita dah masuk part yang critical lah. Part yang critical ni bila kita nak set up database. So kalau kau perasan, contoh pergi dekat books ni. Kalau kau ingat, aku ada buang 1984 ni. So aku buang dekat sini, ok. Nampak dah buang. Tapi kalau aku refresh, masih lagi ada dekat situ. Contohlah aku nak bagi visual yang, oh tak nampak muka aku ok, dekat sini. Jadi bila kita tengok dekat sini, contoh aku buang ni, aku buang ni juga, semua aku buang. Jadi bila kau guna sistem, kau expect sebagai user benda ni akan buang juga. Tapi bila aku refresh, alamak benda ni ada lagi. Macam mana kita nak settle untuk persistkan data ni? Kita panggil sebagai persist. Persist ni yang sebenarnya, kalau boleh nampak lah, persistence. Kita nak make sure data tu persist setiap kali kita buka website, kita refresh, kita restart server, kita buat apa sekalipun, data tu kena ada. Jadi konsep ni kita panggil sebagai database. Bukan database untuk simpan maklumat customer saja. Database ni konsep menyeluruh. Even kau pakai spreadsheet pun sebenarnya dikira database. Cuma dalam konteks ni kita nak cuba satu tool yang baru lah. So sekarang introduction tool yang baru. Tool yang kita baru ni, aku akan start dengan new agent. So yang lain aku boleh tutup lah. Aku suka tutup benda yang tak perlu. Boleh tak? Close other chance.
Jadi kita tak takut untuk start fresh. Bila konteks terlampau besar, aku rasa kau boleh nampak ni tadi, contoh dah terlampau besar sangat, dia akan tunjuk satu progress bar yang menunjukkan berapa besar dah konteks tu. Kalau dah terlampau penuh, dia akan cost kau lagi banyak duit. Jadi jangan takut untuk start new chat. Pergi dekat comment sini. Dan kita pergi dekat personal assistant kita. Perfect. We now have a basic mockup of the CMS. Now, I need to persist data quickly. What do you suggest? Ada banyak cara lah. Satu, kalau sistem ni kau tak share dengan kawan-kawan korang, kau boleh save dalam browser itu sendiri. Browser pun ada database dia, cuma ni masalah dia dalam komputer kau saja boleh dapat. Untuk basic MVP project personal kau boleh lah. Tapi bila kau nak share dengan kawan kau ataupun kau buat project untuk company korang, nak dapatkan duit dan sebagainya, korang kena guna database. Tak dapat lari dah. So satu cara yang dia suggest, ni aku mention tadi lah, Superbase. Superbase ni sangat, boleh kata memudahkan lah untuk vibe coding. Kalau korang tengok dekat luar sana, mana yang develop sangat cepat tu dia akan guna Superbase. Ada banyak keburukan dia juga. Tapi untuk kickstart dia, Superbase ni memang sangat bagus. Kita akan set up, aku ada account dah. Kita try tengok kejap lagi lah. So dia beritahu, oh ni kena set up macam ni, kena set up macam ni. Add book functionality with server actions. Jadi Superbase sebenarnya dah ada local setup. Cuma untuk korang kickstart dengan cepat, dia dah ada dashboard. Sebab local setup ni kena ada ilmu sikit untuk setup. Mungkin dalam video akan datang. Bagi tahu lah korang kalau korang nak. Superbase projects. So aku adalah projek-projek lepas. Contoh aku punya Cozy Byte ni aku pakai Superbase juga. New organization. Aku rasa new organization. Aku panggil sebagai Bukugo. Type personal bla bla bla, setup. Aku akan create organization lah. Dan dia akan prompt juga untuk kau create project. Okay, so aku dah habis limit aku lah. Kalau dah habis limit, aku pergi dekat ni, project aku tadi. Aku rasa Cozy Byte kot. Aku pergi Cozy Byte tadi dah ada, aku buat new project. Dah habis juga. Aku boleh delete ni. Tekan sini project setting. Bawah sekali delete project. Ni untuk kalau kau dah ada project lah. Ni project untuk hackathon itu. Aku refresh, nak tengok ada masalah tak ada. Aku tekan new project. Aku panggil ni sebagai Bukugo. Jadi aku akan cut part ni. Jadi korang nampak muka aku je lah. Jadi tak adalah kau nampak password ke apa ke kan, kalau korang faham maksud aku lah. So aku set up project nama Bukugo. Dekat bawah ni ada nak generate password ke, ada option. Make sure korang simpan password yang dibagi ni lah. Jangan letak dalam notepad. Cari cara supaya korang boleh simpan database password korang. Aku tak nak beritahu cara aku sebab nanti ada orang tahu. Jadi aku set up dekat simpan password ni safely. Bagi aku masa sikit set up ni. Ingat database password korang wajib simpan. Cari cara supaya korang dapat simpan benda ni lah. Jangan simpan sebarangan sebab orang boleh literally boleh hack korang. Bagi korang percuma je. Jangan bagi hacker benda-benda percuma ni lah. So sekarang aku rasa boleh tunjuk kot. Okay, region aku pilih region paling dekat. Aku ada share dalam Cozy Byte dulu kenapa penting untuk ada benda-benda yang dekat dengan kau. Kalau dekat US takkan nak travel jauh dalam laut punya piping kan untuk semua datang dekat kau dekat Malaysia jauh. Jadi pilih yang paling dekat, contoh ni lah, Southeast Asia dekat Singapore. Create new project. So korang akan nampak page yang macam ni. Very simple. Dan korang kena klik dekat connect ni lah. Aku takkan tunjuk. Dekat connect ni akan bagi korang dua bentuk database credential. Satu korang punya
Superbase base URL, satu lagi adalah dia punya public punya. Sebab sekarang ni dah bermain dengan security sikit, jadi aku akan tunjuk muka aku ni dan aku akan set up ni lah. Pergi dekat app framework dan aku akan copy benda ni. Semua benda ni sebenarnya public pun boleh juga, tapi kalau korang tak set up security betul-betul, dia akan memakan diri korang. Satu lagi, orang boleh access data kau. Satu lagi, orang boleh guna resource kau. Bila orang guna API kau ataupun Superbase kau, bermaksud orang dapat free benda ni. Yang membayar kau, yang untung orang tak ke macam tak betul kan. Jadi kita akan cover security kejap lagi untuk Superbase. Jadi keyword-keyword dia yang korang kena tahulah. Ataupun kita boleh tanya kita punya personal assistant tadi. Pergi dekat cursor dulu, sabar sekejap. So, sekarang ni benda penting lah. Dalam kau punya project, kau kena create satu file bernama .env. env ni adalah korang punya credentials, di mana korang simpan macam password ke apa ke. Dan contoh, kalau aku pergi dekat sini, let me close this, dia takkan tunjuk pun dalam kau punya save game ataupun kau punya git tadi, sebab benda ni dalam komputer korang saja. Jadi bila kau push ni dalam GitHub ke ataupun sebagainya, dia akan sorok lah. Jadi bagi aku sorok muka aku ataupun tunjuk muka aku dulu untuk aku paste data ni dalam ni. Boleh je aku tunjuk sebenarnya lepas aku dah set up security nanti lah. So benda pun dah set up. Dan sekarang kita pergi dekat personal assistant tadi. Alamak, kantoi dah. So kantoi pun tak apa. Kita pergi dekat Google ni. Aku boleh tutup ni sudah. Kita pergi dekat sini, table editor ni. Kat kiri ni korang boleh tengok korang tak ada data apa lagi. Jadi dekat sini dia dah bagi tahu add books, so on so forth, bla bla bla. Cuma masalahnya ni dekat Google Gemini ni, dia tak tahu korang punya konteks dalam projek. Tu aku cakap konteks ni sangat penting untuk AI. Dan cursor really shine in this. Jadi sekarang ni untuk general question kau boleh tanya Gemini, tapi untuk projek kau dah boleh tanya dekat cursor. Again, dah start new chat tadi. Mulakan dengan plan. Ambil plan yang paling solid untuk kita plan lah. Now, I want to set up Superbase. Help me integrate Superbase. I already have created the project in Superbase dashboard. Itu je. Orang tak perlu nak tahu detail-detail terlampau sangat. Tekan enter. Jadi dia akan buat kau satu solid plan. Dan AI yang budget tadi akan tolong korang lah set up benda-benda yang small the matter ni. Kita boleh suruh AI yang mudah ataupun yang murah tadi tu. Jadi sekarang ni dia dah mula tanya soalan, bukan nak set up database ke? Kenapa nak set up authentication? Authentication ni apa? Authentication ni set up korang punya security. Jadi bila kau buka website ni, contohlah sekarang ni kalau aku buka incognito pun, tiba-tiba boleh buka, maksudnya satu dunia boleh buka kau punya admin. Jadi tak rasa eksklusif lah dekat situ. Jadi kita nak eksklusif. Dia ada 3 option. Database only, authentication dengan database, ataupun dengan storage. Aku start dengan simple dulu, database saja dulu untuk tunjuk kenapa. Authentication kita guna email password. Continue. Ambil paling mudah lah. Nak set up Google punya authentication boleh, tapi dah ada topik yang lain lah. Kita nak cuba maximize masa kita set up MVP secepat yang mungkin. Okay, awal-awal tadi je tunjuk aku dah nampak dah ada masalah security. Tapi kita jalan dulu sebab kita nak boilerplate di awal-awal. Boilerplate ni basic je lah. Aku start dengan agent balik, aku ambil composer. Dekat bawah ni lah maksud aku ambil agent, mode composer.
Sekarang dah ada ni, aku boleh build terus. Ada perlu save ke? Tak ada. Kau boleh run git status lah, nak tengok ada perubahan ke apa ke. Kan takut benda dah kacau, nak undo kau tak tahu. Jadi kita kena save. Kalau ada instruction yang dia bagi, kau boleh run. Alright, sementara tu aku rasa aku akan cut dulu video ni sebab terlampau panjang. Aku takut recording aku break ataupun pecah ke apa, aku hilang semua nanti. Jadi aku cut dulu sampai sini dan kita akan jumpa balik dalam video sesi kedua lah. Ni pun dah berapa jam lah.